Ada orang dia nampak macam memilih. Sebenarnya dia bukan memilih, tapi dia takut dikecewakan lagi. Anda macam tu ke? Yelah, mungkin takut dihianati lagi, takut dikecewakan lagi, takut tak dihargai, takut ditinggalkan walaupun tengah sayang sangat-sangat. Siapa nak kan bila dah sayang, lepas tu ditinggal macam tu. Memang tak nak, kita akan rasa kecewa, tak kisahlah lelaki ataupun perempuan. Jadi ada orang bila dia dah kecewa, dia akan lebih berhati-hatilah. Jadi bila ada ketakutan ni dalam diri, benda tu yang menyebabkan kita ni kadang-kadang tu ambil masa untuk terima seseorang masuk untuk berkenalan dengan kita. Jadi tak salah pun lah untuk bersikap berhati-hati, tu memang perlu. Nak ta'aruf ni memang perlu berhati-hati. Bukan nak aje, betul tak? Dia kena perlu berhati-hati, kena bertapis, betul tak? Jadi benda ni lah yang menyebabkan ramai orang dia menangguh-nangguh untuk mendapatkan jodoh. Jadi bagi saya, cuba tenang-tenangkan diri, muhasabah diri, cari punca kenapa kita ni susah sangat, lambat sangat nak jumpa jodoh. Walaupun hati tu jauh dekat sudut hati kita, kita memang nak kahwin, kita nak rasa bahagia macam orang lain, ada pasangan, ada anak-anak yang comel-comel, anak-anak yang pandai-pandai, anak-anak yang memberi keceriaan. Semua orang berimpian macam tu. Tapi kadang-kadang punca-punca masa lalu ni lah yang menyebabkan seseorang tu takut untuk mulakan melangkah ke arah dapat pasangan ni tadi. So, relax, muhasabah dan juga mulakan langkah secara perlahan-lahan dan juga rawat diri daripada dikecewakan. Orang kata move on lah kan. Move on dan juga cepat-cepatlah cari calon, insya-Allah. Mungkin lepas ni anda dah jumpa yang betul-betul serasi, yang kena dengan jiwa anda, yang betul-betul Allah hadirkan untuk melindung hati anda.